Okey, aku dah order. Semoga baik untuk aku. InsyaAllah bang. Ini Blue Lotus, brand Blue Low. Kalau korang beli, kau akan dapat setiap part bunga Blue Lotus tu. Nampak? Semua bahagian ada. Petals semua tu lah. Aku tak tahu sangat. Dalam bunga Blue Lotus ni ada bahan yang boleh buat korang relax, tenang. So, dia boleh membantu korang untuk mengawal korang punya anxiety, depression dengan insomnia. Yang susah tidur tu, cara nak bancuh dia mudah je. Korang rebus air sampai menggelegak dalam secawan setengah macam tu. Lepas tu, ambil sikit Blue Lotus ni, letak dalam air tu. Rebus 3 minit and siap. Korang tapis, buang sedap. Lepas tu, minum panas-panas. Kesan dia seawal 30 minit and korang boleh relax dan chill. Tapi kena minum panas-panas. Kalau sejuk, kurang khasiat dia. Kotak macam aku punya ni packaging lama. Sekarang dia pakai packaging dalam plastik seal bag tu. Bila pakai seal bag tu, boleh simpan lama. Lepas tu, sedap-sedap yang korang dah rebus tu, kau boleh simpan. Boleh guna lagi sekali. Just letak air panas je. Dah lah benda ni RM10. Jimat lagi tu. Korang boleh baca review-review orang dekat link aku bagi tu. Tapi benda ni bukan untuk steam And last pesanan aku, janganlah buat benda ni roll. Memang boleh buat roll, tapi kita kena jaga benda ni. Jangan sampai keluar atas. Sebab benda ada khasiat. Klik link bawah tu.